Apabila kita melintasi jambatan Pulau Pinang, apa yang kita lihat hanyalah laluan panjang di atas laut, kenderaan yang bergerak tanpa henti, dan pemandangan yang memukau. Namun di sebalik kelancaran itu, tersembunyi satu sistem keselamatan yang sentiasa bekerja tanpa kita sedari. Setiap inci jambatan ini sebenarnya dipantau secara berkala. Pemeriksaan struktur dijalankan dari semasa ke semasa, bukan sekadar melihat pada permukaan, tetapi meneliti setiap kemungkinan retakan, kehausan, dan tekanan yang boleh menjejaskan kekuatan keseluruhan. Ini kerana jambatan yang merentasi laut bukan sahaja berdepan beban trafik, tetapi juga angin, arus, dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sejak dari awal pembinaannya, reka bentuk jambatan ini telah mengambil kira keadaan geografi dasar laut, kedalaman, kestabilan tanah, dan risiko hakisan semuanya dinilai dengan teliti. Ini memastikan setiap tiang yang berdiri di tengah laut bukan sekadar kukuh tetapi mampu bertahan dalam jangka masa panjang. Dalam dunia moden, keselamatan juga bergantung kepada teknologi. Sepanjang jambatan ini, sistem kamera litar tertutup atau CCTV berfungsi tanpa henti. Setiap pergerakan trafik diperhatikan, setiap insiden dapat dikesan dengan pantas. Dalam situasi kecemasan, setiap saat amat berharga dan sistem ini menjadi mata yang sentiasa berjaga. Selain itu, terdapat juga pasukan rondaan khas yang dikenali sebagai PLAS Ronda. Mereka bergerak di sepanjang jambatan, bersedia membantu pengguna yang mengalami kerosakan kenderaan atau kecemasan. Dalam keadaan jalan yang terhad seperti di atas jambatan, kehadiran mereka boleh menjadi penyelamat. Maklumat kepada pengguna juga tidak diabaikan. Papan tanda elektronik atau VMS memaparkan keadaan trafik semasa, amaran kemalangan, cuaca buruk, atau kesesakan di hadapan. Ia memberi peluang kepada pemandu untuk bersedia lebih awal, mengurangkan risiko kejadian yang tidak diingini. Dari segi fizikal, jambatan ini dilengkapi dengan pagar keselamatan dan pembahagi jalan yang kukuh. Struktur ini direka untuk meminimumkan impak jika berlaku kemalangan, mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari laluan. Walaupun ruangnya terhad, jambatan ini turut menyediakan lorong kecemasan, ruang kecil di bahu jalan yang menjadi tempat perlindungan sementara bagi kenderaan yang bermasalah. Dalam situasi genting, ruang kecil inilah yang boleh membuat perbezaan besar. Keseluruhannya, keselamatan di jambatan Pulau Pinang bukan bergantung kepada satu sistem sahaja. Ia adalah gabungan kejuruteraan, teknologi, dan manusia yang bekerja serentak. Kerana di atas jambatan ini, setiap perjalanan bukan sekadar pergerakan tetapi satu amanah yang perlu dijaga.